Asyik budak. Aduh. Oh, wobble ni motor dia. Aduh, akak depan sikit kak. Macam tu. Mana mau ni? Oh, relax. Yo, what's up guys? Hari ni kita dengan Adina. Kita nak pergi apa? Kita nak pergi mana? Buat cushion kan? Kita nak pergi buat cushion. Tak, aku bagi tahu. Aku cakap hari ni kita aku tengah rekod, dia tak nampak kau ni kan. Okey. So, kejap lagi kita nak pergi buat cushion. Allah. Pergi buat cushion. Lepas tu aku akan update kat korang barang-barang baru yang ada dekat motor aku sekarang Kalau korang tengok kan, cockpit pun dah baru. So basically, kenapa aku nak pergi buat cushion? Sebab tu lah, aku dah tukar position baru untuk foot bag aku. And aku kena tinggikan sikit. Kalau korang tengok dekat gambar ni, itu nama dia World Super Sport 300 punya motor. Basically yang dalam gambar tadi tu, it's a Ninja 400. Tapi DNA dia masih like consider sama. Hanya engine sahaja berubah. Chassis semua sama. Kalau korang nak tahulah, chassis untuk motor Ninja 250 dan juga 400, chassis dia sama. So dekat situ lah kita nak buat seat height. Sebab dorang ikutkan, dorang dah pakai race firing. So basically even dorang punya seat rendah pun, dorang dah adjust melalui firing tu sendiri tau, yang dekat belah belakang. Dia dah adjust race firing tu untuk tinggikan. Kalau korang perasan, sebelum ni aku ada post satu video yang mana aku ada tukar satu footrest daripada mainland China lah basically. Itu sangat rendah, okay guys. Kalau korang tengok dalam video saya, footrest tu sangat rendah. Sebab tu saya rasa macam okay. Tapi footrest tu saya dah banyak kali bersagat. Kalau korang tengok video saya dekat Horizon Branang sebelum ni, saya banyak komplain lah, yang mana exhaust saya kerap sagat sebab dia rendah. So saya ada buat custom bracket baru. Kalau korang tengok, custom bracket tu lah yang menaikkan height footrest saya. So footrest saya pakai Y15. Ada sebab kalau apa-apa berlaku dekat motor saya beli footrest sebelum ni tu footrest daripada China tau. So kalau ada apa-apa benda berlaku, saya nak kena tunggu shipping kan. Saya nak kena tunggu shipping, saya nak kena tunggu tu apa semua, dan sampai pasang. So dengan setup macam ni, pakai footrest Y15 custom bracket, kalau apa-apa berlaku pada motor saya ataupun footrest saya dah senang. Sebab spare part Y15 ni banyak. Betul? Sebab tu saya tukar pakai yang Y15 punya. Dia lebih mudah lah. Lepas tu kalau korang tengok Rapido ni footrest saya pakai ni Rapido lah brand dia. Footrest dia sangat-sangat tebal. Previously saya pernah pakai dekat 15 saya, and very very good lah. So back to the seat punya topik. Dia macam tu lah. Okay, kita benar nak sampai. So nama kedai ni adalah Adi Cushion. Okay guys, dulu dia buat kat Batu 9, kalau korang ingat lah. Dia memang quite famous lah. Sebelum ni dia dah buat. So hari ni saya nak adjust balik. Saya cakap lah, sebab saya dah adjust height footrest saya. Okay, depan lagi rasanya. Dia dekat area rumah-rumah tau. Banyak lah benda baru. Kalau korang tengok footrest saya, apa ni, handlebar, fast throttle. Lagi kita review. Okay, kita cek kedai dia dulu jap. Ni kedai makan. Ni Adi Cushion. Masuklah terus. Ni guys,
Inilah dia Adi Cushion yang daripada Batu 9 dia pindah sini. Hasil dah lama dah, setahun lebih. Sebab last time pun buat kat Batu 9 sekejap, lepas tu pindah sini. Buat kat sini. Ni asyik dia. So kalau korang tengok dekat sini nampak, inilah dia bracket tu. So kalau korang tengok fasa terbaru guys. Wah. Dengar. Yes. Kita ada ni, apa nama dia? Handlebar, handle clip kita dah balik semula ke underground. Yes. So macam saya cakap tadi, this part saya nak ada tinggi sikit. Tinggi, saya lajakkan dia sampai sini. Macam tu. Memang nampak tinggi lah, tapi dia kena dengan height saya, height footrest saya. Sebelum ni footrest saya dekat sini. So korang imagine, footrest saya dulu dekat sini. So korang imagine bapak rendah kan. So quite rendah. And then itulah antara sebab-sebab kita nak tukar seat height. Tu saya suka nampak. Senang kan dengan Madi ni kan. Buat je dulu. Yang penting dia kena tinggi sikit je lah. Tu je. Tinggi banyak. Okay guys, kalau korang tengok kat sini, kalau nampak kan, dia dah tinggi sikit lah. Nampak? Angle dia dah lain. So aku akan biar Adinas yang bawa motor. Bagi dia rasa lah. Sebab lepas motor aku siap tu hari, dia tak bawa lagi. So kali ni bagi dia bawa. Aku nak santai-santai je balik kan. So let's go. Okey tak bang? Lain macam Lain macam. Jangan. Wish, aku tak boleh duduk belakang dia tu. Batu banyak weh. Alamak, dia bukan GP shift, so agak kekok sikit. Tapi okey je. Nampak macam super sport sikit kan. Dah. Kita ikut mana? Kita keluar highway lah, kiri. Pusing balik lah. Tak, pusing sini lah. Kau ikut je lah aku. Baik dia punya ni, nampak? Ada nampak dia. So itulah dia. Kita tukar cushion. Lepas sikit. Relax. Kaki relax. Relax. Dia kaki, dia duduk macam tu. Mana mau? Relax. Aduh. Kita straight je lah. So bengkel Abang Adi ni dia dekat Bangi lah. Apa gila, duduk relax je lah. Dia nak gatung macam tu. Apa benda. Hai. Nampak aku seorang ni. Ini aku punya wingman. Kenapa? Kenapa?
Memang. Jagi kiri. Jagi kiri. Ha. Terus bawah. Lepas tu straight, lepas tu kiri. Lepas tu jambatan, ada jambatan yang kedua. Ya. Masuk kacang balik. Tak. Keluar sebenarnya, jom. Dah. Allah, dia punya position dia sebab Fury ada ni kan, dia pasal extender je. So memang rasa ke depan je sepanjang masa. Aku tak tahulah. Dinas ni motor dia buat setup highway sebab depan dia pakai 15. So memang torque ada kurang sikit lah. Bodoh lah dia ni. Tengok batu. Banyak siap batu. Sorry batu. Bahaya. Aku dah tutup. Kalau tak nanti pecah lagi aku punya ni pisang. Kau tahu batu banyak saya kat motor ni. Sipet tu lah motor aku. Patutlah kalau aku kat jam dia tak ni. Ramai orang macam menjauhi aku. Rupanya sebab batu banyak lah. Wow. Oh ya. Apa gila lah. Aku kena nyorok sikit. Kalau tak nanti pecah lagi pisang otak aku. Aduh akak, depan sikit kak. Aduh, kau ni last minute lah. Masuk sini. Oi, gear satu dia sangat panjang. Panas ke ada motor dinas ni? Sabar, tak boleh. Jangan. Kemain lah. Tak boleh duduk belakang dia. Bagi aku masuk please.
Itulah yang aku rasa sebelum ni. Okay guys, wobble-wobble alhamdulillah sekarang motor dah tak wobble. Ni aku kena duduk jauh sebab batu banyak. Sangat banyak batu. Phone aku pula banyak kali macam nak terjatuh. Aduh. Batu banyak guys. Aduh. Aduh. Podeh weh, kena batu weh. Jangan last aku pecah dah. Bodoh lah. Kelakar rumah. Aduh lah. Dinas lah dinas. Member dah lah isi ada 353 km. Berat tu gear 6 dia. Sumpah berat gear 6 dia. Bawah sikit. Api dah budak tadi. Tiba. Sial lah. Bodoh lah dia ni. Cibai. Bodoh lah dia ni. Kenapa lah dia suka lawak bodoh ni?
Aduh. Oh. Salah tu. Salah tu. Aduh lah. Aduh, gaya. Oh. Aduh. Oh, ni banyak batu. Aku tak boleh. Banyak batu. Shit. Hai, sialah. Okey lah guys. Sampai situ saja. Hai, kelakar betul lah. Okay, so mana yang first time baru masuk, jangan lupa like. Dan kalau korang berminat dengan konten ni, subscribe lah saya, okay? Itu sahaja daripada saya. Thank you guys for supporting. Assalamualaikum and ciao. So My leg. Sikit lagi I can't feel my legs. Can't feel your leg dah. Can't feel my legs. Weh, motor kau asal berboy sangat ah? Wah, biasa depan standard. Aku kau ni tu dulu ciri dia. Oi. Tapi controllable kan. Controllable lah, tapi kalau aku lean lagi tu macam bahaya. Satu controllable tu sebab first aku ketat handle. Aha. Lagi sebab damper lah. Oh. Sebab tu dia boleh control. Kalau katakan dalam keadaan fully standard, Wallahualam. Tu. Tak pelik macam mana siap kau. Aku itulah yang aku hadap selama ni. So okey semua Aku rasa kan benda ni lagi manfaat tau daripada shit kau. main lagi. Benda ni lagi memudahkan aku untuk mengangkat bontot ke kiri dan ke kanan. Maksud kau aku tak faham. Benda ni sebab dia kena tinggi macam ni. So untuk menggerakkan bontot nak ke kiri ke kanan tu lagi senang. Oh. Seat ni tak tahu nak cakap tapi okey je kot. Okey je kan. Sebab dia nak tak nak kena test dekat track kak. Tapi yang paling beza ni lah Versus standard. Sebab standard bila bawa dia macam berat sikit bontot tu. Bawah ni. Ya bodoh. Berat aku kan? buat motor kau aku mancung ke depan je. Sebab ni kau punya footrest terlalu rendah sangat. Pak tadi tu kat sini. Ni kita bawa ni atas. Mantap kan. Nak flip senang lah nak flip. Sebab bila saja gerak test kan, test ke kiri ke kanan. Oh. Ngaman. Aku ada rekod kau tu.